Hai semua dan selamat datang. Korang pernah terfikir tak macam mana sebuah perang yang kononnya perang untuk menamatkan semua peperangan akhirnya boleh mencetuskan satu lagi konflik yang jauh lebih besar dan dahsyat? Hari ini kita akan singkap rantaian peristiwa dari Perang Dunia Pertama yang jadi punca kepada Perang Dunia Kedua. Jadi kalau anda dah sedia nak kuasai topik ni, jom kita mulakan. Tapi sebelum tu, kami ada sesuatu yang boleh bantu anda. Anda boleh terus uji pemahaman dengan soalan-soalan gaya SPM yang menjadi asas kepada kupasan kita kali ni tahu. Senang je, imbas kod QR kat skrin atau layari laman web yang dipaparkan tu untuk mula. Okey, jom kita mulakan. Nak faham Perang Dunia Kedua, kita kena undur sikit ke belakang. Kita kena faham masalah yang pertama, iaitu Perang Dunia Pertama itu sendiri. Okey, bayangkan keadaan Eropah pada awal abad ke-20. Ia ibarat tong serbuk api yang tunggu masa nak meletup. Kenapa? Sebab kuasa-kuasa besar tengah bersaing hebat nak rebut tanah jajahan dan bahan mentah. Lepas tu, mereka buat pakatan tentera sesama sendiri. Dan pada masa yang sama, ketegangan kaum di rantau Balkan tu dah makin memuncak. Memang tunggu satu percikan kecil je. Jadi, Eropah masa tu dah terpecah kepada dua kem besar yang saling tak percaya antara satu sama lain. Satu kem, kuasa tengah, diketuai Jerman. Satu lagi, pakatan bertiga, ada Britain, Perancis dan Rusia. Sistem pakatan ni bahaya sebab kalau ada satu negara bergaduh, semua kawan-kawan dia akan automatik terseret sekali. Konflik kecil pun boleh jadi perang besar. Dengan keadaan yang tegang macam ni, apa agaknya percikan yang akhirnya menyalakan api peperangan ni, kan? Inilah dia percikan tu. Pada 28 Jun 1914, Archduke Franz Ferdinand dari Austria-Hungary telah dibunuh. Peristiwa ni terus mengaktifkan semua sistem pakatan yang rumit tadi tu. Satu demi satu negara terpaksa masuk campur dan akhirnya seluruh Eropah terjebak dalam kancah peperangan. 4 tahun kemudian, selepas perang yang sangat dahsyat, Perang Dunia Pertama pun tamat. Semua orang harap akan ada keamanan yang berkekalan, tapi malangnya penyelesaian yang dicapai tu ada cacat celanya dan ia akan membawa kepada masalah yang baharu. Kesan perang ni sangat besar. Peta Eropah seolah-olah dilukis semula. Empayar-empayar lama macam Jerman dan Austria-Hungary semua tumbang. Negara-negara baru pula muncul. Dan di tengah-tengah semua perubahan ni, ada satu dokumen penting yang akan menentukan nasib Eropah, iaitu Perjanjian Versailles. Secara teorinya, Perjanjian Versailles ni tujuannya baiklah nak bawa keamanan. Tapi isinya tu, ia meletakkan 100% kesalahan perang atas bahu Jerman. Dengan syarat-syarat yang begitu berat, ia sebenarnya bukan selesaikan masalah, tapi macam menanam bom jangka untuk masa depan. Cuba kita bayangkan sekejap. Jerman dipaksa bayar pampasan perang yang teramat tinggi, saiz tentera dihadkan dan semua tanah jajahan mereka kena serahkan. Ini bukan sahaja melumpuhkan ekonomi, tapi ia betul-betul menghancurkan maruah negara. Rakyat Jerman rasa sangat terhina. Okey, sementara kita nak lihat macam mana rasa tak puas hati ni membawa kepada akibat yang lebih teruk, apa kata anda luangkan seminit untuk like, share dan subscribe? Barulah tak terlepas kupasan kami yang seterusnya. Jom kita sambung. Rasa tak puas hati yang meluas, terutamanya di Jerman dan Itali, telah mewujudkan satu suasana yang subur untuk ideologi-ideologi baru yang sangat berbahaya muncul. Bila ekonomi teruk dan maruah negara tercalar, orang jadi terdesak. Mereka mula mencari jalan keluar yang cepat. Jadi, tak heranlah mereka mudah tertarik dengan pemimpin dan gerakan politik radikal yang menjanjikan bulan dan bintang. Kononnya, untuk pulihkan kegemilangan negara mereka. Di Itali, muncul Benito Mussolini dengan fasisme. Di Jerman pula, Adolf Hitler dengan nazisme. Kedua-dua ideologi ini lebih kurang sama. Ia tekankan semangat nasionalisme yang melampau, pemerintahan kuku besi dan tak teragak-agak guna kekerasan untuk capai apa yang mereka nak. Dan kedua-dua Hitler dan Mussolini ini tak tunggu lama. Mereka secara terang-terangan langgar Perjanjian Versailles. Mereka bina semula kekuatan tentera dan mula menakluk wilayah-wilayah lain. Ini satu cabaran yang sangat jelas kepada kuasa-kuasa Eropah yang lain. Sepatutnya ada satu badan antarabangsa yang tugasnya untuk hentikan pencerobohan macam ni. Tapi, seperti yang kita akan lihat, badan ni langsung tak ada kuasa. Selepas Perang Dunia Pertama, Liga Bangsa-Bangsa ditubuhkan. Niat penubuhannya sangat murni untuk selesaikan apa-apa masalah antara negara secara aman dan elakkan perang dari berlaku lagi.
Tapi persoalannya, kalau tujuannya untuk keamanan, kenapa ia boleh gagal dengan begitu teruk sekali? Jawapannya mudah je. Liga ni macam harimau tak ada gigi, ia tak ada tentera sendiri untuk kuat kuasakan apa-apa keputusan. Jadi, bila Jepun ceroboh Manchuria atau Itali serang Habsyah, Liga ni cuma mampu kutuk je. Ia tak boleh buat apa-apa untuk hentikan mereka. Negara-negara penceroboh ni tahu mereka boleh buat apa saja tanpa ada akibat. Jadi, bila Liga Bangsa-Bangsa dah gagal dan Jerman, Itali serta Jepun makin berani meluaskan kuasa, dunia sekali lagi berada di ambang peperangan. Nampaknya konflik besar yang kedua ni memang tak dapat dielakkan lagi. Dan segalanya berlaku dengan sangat pantas. Selepas Jerman menakluki Austria, Hitler mula mengintai Poland. Pada 1 September 1939, Jerman menyerang Poland. Yang ni dah kira melampau. 2 hari kemudian, Britain dan Perancis pun mengisytiharkan perang ke atas Jerman. Maka, secara rasminya, bermulalah Perang Dunia Kedua. Bila kita tengok balik semua rentitan peristiwa ni, daripada satu perjanjian yang gagal, kepada kebangkitan ideologi yang berbahaya dan kegagalan diplomasi, ia membuatkan kita tertanya-tanya satu soalan yang penting. Adakah kita dah belajar dari sejarah atau kita sebenarnya ditakdirkan untuk terus mengulanginya? Sekarang, giliran anda pula. Untuk pastikan semua yang kita bincangkan hari ini betul-betul lekat di kepala, lawati mcqspm.com. Uji pengetahuan anda, tengok balik mana yang anda lemah dan pastikan anda betul-betul bersedia untuk peperiksaan. Terima kasih kerana bersama kami hari ini.